Waalaikumsalam. Masuklah. Kuat lemah hari ni. Apa pasal? Apa betul lemau pemukul ke malam ni? Aduh bang, dia tinggal janda bang. Jando main kau sekarang ni? Baru kenal janda, dia tinggal janda aku bang. Kecil benar kena dah kena tinggal jandu. Berapa umur kau dah? 81 umur aku dah. 81 apa 18 umur kau ni? 18 bang. Dilantarkan lemau ni. 81 jadi bang. Kalau begitu di kau ni harus ditengok dulu. Apa ni tengok ni bang? Yuklah ikut kalau betul-betul kau suka sama jandu tu. Biar aku bantu. Ajuk-ajulah, kau ni harus ditengok dulu ni. Ada, soal yang aku tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Mak bang, gagang apa ni bang? Salah takut di kau. Tak makan orang tu doh. Masuk. Oh, usah dengar lagi pokok masuk. Duduk. Boleh duduk, Mbak? Duduk. Gini, Mbak. Kawan kami ni petang malam ini betul. Tiba malam ni lemau. Macam kau habis limit. Oh begitu. Jadi Mika ni nak minta ditengok, datang kemari. Nama Mika siapa? Nama aku Madidah, Mbah. Di kau? Resdung lah. Apa? Resdung lah. Nama dia Resdung Hidung, Mbah. Panggilan orangnya Resdung. Oh begitu. Kalau begitu, biar Mbah tengok dulu. Balik ke rumah. Jangan tidur. Tunjukkan ini dulu. Madidah, buka topi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tahu nama Mbah siapa? Nama Mbah Jono. Kalau Mbah tengok, dia ni dah terkena dengan janda. Besok harus dimandikan dia ni dengan daun pandan, daun serai, daun kunyit dan bawang 2 biji. Kamu gitu? Ya. Kalau Mika sanggup, besok Mika bawa, Mika serahkan pada Mbah syarat-syarat dia. Kalau begitu, biar kami balik dulu, Mbah. Besok kami buat syaratnya. Yalah. Hati-hati ya. Ya, Mbah.